Terbaik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami daripada ladang perai untuk buah harum manis bersama dengan sahabat Datuk Amir ada hari ini dan juga Ustaz Reza. Dan apa yang menariknya adalah harum manis Perlis sekarang ni sedang bermusim. Dan kalau tengok kat sini kami nak try lah salah satu daripada harum manis yang dah masak. Nak potong, nak tengok manis ke tidak. Apa yang menariknya sahabat-sahabat, di dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan tentang kelebihan orang-orang yang bercucuk tanam, terutamanya pokok-pokok yang berbuah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, maksudnya tidak ada seorang Muslim yang menanam pokok-pokok sama ada kecil ataupun besar, kemudian datang manusia, datang haiwan, makan daripada pokok tersebut, melainkan tidak ada yang boleh melakukan perkara itu melainkan ia akan dikira sebagai sedekah. Jadi kalau kita tanam pokok harum manis ke apa ke, tiba-tiba tak sempat makan, burung makan, ketahuilah di sana ada pahala sedekah yang disediakan untuk orang yang menanam. Jadi berbudi kepada tanah ini bukan hanya memberikan manfaat dari sudut keduniaan, tetapi juga memberikan pahala sedekah kepada kita, insya-Allah. Jadi jom kita bercucuk tanam. Kami nak makan dulu. Macam mana gitu ya? Right. Bismillah. Alhamdulillah, dengan bantuan daripada Pak Lah Harum Manis, kita berjaya memborong untuk sahabat-sahabat sunnah kita. Alhamdulillah, kita borong. Itu pun Tokey dah kata bagi ruang pada orang lain. Sebab kalau boleh kami nak beli semua dengan pokok-pokok sekali, tapi susah sikit nak cabut.